menekan guys. Alhamdulillah. Ada juga berasa tekanan-tekanan hidup ni. Okay. Santai abad. Pelampu guys. Oh, mantap guys. Heavy berultak. Oh, menekan guys. Tekong padu-padu mantap. Allah. Guys, boleh guys. Tengok kah? Tak tahu. Ui guys, padu guys. Kau drag sikit, belanja sikit. Ui, sini pun kena. Dua kena guys. Wah. Hero kita tengok. Bawa lepas solat alhamdulillah. Gasak terus. Saya bim kita jangan tarik kuat sangat. Satgi dia. Ui, apa tu? Apa ini tekong bikin? Apa tu? Sini saja. Ui. Apa ikan? Apa ikan kawan? Tengok weh. Tunjuk. Sini. Hang tengok dia boleh kencur lah aja. Besar ni boleh kencur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, Syam Urut Kaki Padu-padu mantap. Okey, hari ni berapa bulan ni? 11 bulan 1. Selamat tahun baru. Okey, guys, 2 bulan tak turun sebab tekong tu dia pergi siap kan. Dia telah melupakan kami. So saya tekong lain saya bukan tak mau naik sebab saya dah kena pukau dengan tekong ni. Jadi dengan dia sajalah saya naik. So semalam dia nak cerita dia pada gasak juga. Tapi tak tahulah hari ni macam mana, so cuba berangin. Okay, so kita kenalkan kita punya player. Mai, buat kenangan. Siapa ni Badrul. Wah, Nubi. Ui. Yang tadi sebelum hang. Jadi lagi. Dari klon. Oh. Okay, so kita kenalkan kita punya player lagi seorang. Apa benda Apa tak ada. Oh, dia ada hai keluarga. Okey, tak apa. So kita ada 2 yang player, okey. So kita kenalkan saya punya tekong, saya import khas daripada Thailand. Tekong Pokemon. Sawadika. Kakak. Wait, semalam dia turun trip sama semalam. Malam morning trip. Ayak jalan laju ke? Malam ayat orang laju kan. Tapi tu jalan laju. Jalan juga. Itu trip Thailand tu kira gasak. Alhamdulillah ada rezeki. Ada rezeki lah. Apa yang tu ada lah. Saya ajak dia tak mampu. Saya iman tak kuat di dada. Jadi saya lepas semangat saya tak turun. Okey, jom kita tengok cuaca, jom. Kita dah upah apa? Kita ada udang, gurita hidup dengan kembung bawah lah. Ya, ada kembung. Ada ni habuan totong sutong cumi, habuan otek yang guh pun ada. Tu. Tengok cuaca guys. Oh, elok guys. Elok. Tapi dia kata berangin. Jom. 2 bulan tak turun petang oh. Okey, jom. Padu. Okay guys, sekarang kita tengok teknik biasa kita tengok orang menjala, tapi ini khas tekong daripada Siam menjala. Confirm ah, LL. Tu dia nampak duduk main-main tu
Kena bagian je. Ni dah. Try tengok. Dia kena-kena. Tadi dah meriah kan. Ha. Tu kat depan tu. Bismillah. Oh, dia dah cakap L. Saya dulu. Depa dah ambil senangin, banyak pakai belenak. Kita try tengok tu. Tapi udang apa dia? Udang liak dah. Alhamdulillah. Comel. Saya cakap tekong siam jarang tak baru lah guys. Ini saya main dengan tekong baru. Ambil comel aja guys. Dia kena seteh ni. Sat mana tunjuk sikit bat tengok. Oh. Tengok bat. Tak molot. Tengok bat tunjuk. Oh, comel bat. Sini cun lah bat ah. Memang cun lah. Memang cun lah. Kanan dia. Macam dalam TV. Macam dalam TV. Jangan lupa subscribe lah. Hampa tengok saya punya YouTube pun subscribe lah. Support sikit lah. Nanti kalau ada video yang terbaru, tak terlepas lah kan. Boleh lah layan saya punya video baru-baru mantap. Tengok. Siapa tengok semua strike lah. Tak ada yang ni. Mana pun tak geram. Jangan potong ni pakai mana? Tu apa? Tu dalam tu. Saya ada ni. Oh, dapat satu umpan baru. No, apa ini? Obor-obor. Pokemon. Tengok dia pegang macam tu ni. Jangan tiru kat sini ah. Jangan, Ni obor-obor ni kalau kena mata sakit ah. Kalau kulit ni boleh gagahi obor-obor ni. Jangan geronggong. Geronggong. Yang tu obor-obor kotak. Yang tu padu lah. Oh tu lah. Oh nampak segi tu. Yang tu padu lah. Okey. Orang sini panggil obor-obor. Yang panjang, ekor panjang, kaki panjang tu panggil ampai. Ampai. Gatai tu, kena. Oh, depa dah beli pukat. Depa tahu lah, dok angkat pukat mau kan. Kena be clear guys. Mudah-mudahan hari ni ada lah. Bermeneh-meneh lah, insya-Allah. Kalau rezeki kita kun fayakun ada kan. Niat kena betul. Kadang-kadang ada teruja tu yang kadang-kadang jadi pelik-pelik sikit tu. Tapi tak apa. Kita usaha set up cantik kan. Umpan peluru pun semua cantik. Barulah kita boleh. Kita rasa yakin lah. Tapi ikut rezeki Allah Ta'ala juga nah. Kita tengok hari ni rezeki dengan Bat. Hari ni turun 2 orang dah ni. Hei. Bat okey lah, hati kental lah. Hati kental, kita fighter. 2 orang dia keras sikit. Ayat dia. Ayah dia kawan kan. Padu. Nampak udang saya macam mana? Tu udang saya elok. Dia pun pakai udang liak pun ya dia pun. Bandai pun. Kita tengok hasil. Nampak tak? Tu. Udang bubu, udang belanak. Kan? Umpan kami pakai umpan apa? Abang nak tengok umpan. Nah. Ni ikan kembung. Ni sotong. Sotong cumi abuan apa go. Biasalah saya duri jangan dipisahkan. Ni ada ikan kembung ni kecil. Nak cari apa? Tadi ikan apa kita cari ni? Ikan sardin. Sardin tak ada. Tu kena beli udang. Udang 1/2 kilo, udang kopek. Itulah abang kami. Tu guys, tengok dia dapat apa ni guys. Tengok ini orang. Dia tak takut lah. Umpan. Umpan Umpan apa ni? Umpan ni apa? Pari. Watching your mouth
Okay guys, kita dah sampai dah. Sekarang jam berapa? 8.47 kan? Kita dah sampai. Tadi kita pergi Biala tu, masa sikit, tidak sampai awal. Okay, jom kita set up. Mari. Okay guys, baling yang pertama ya, 8.58. Kita guna pakai ni, gantung kat belakang kan, santai-santai. Ya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada yang manis-manis nah. Tu nampak tu, lady angler tu, lady angler tu. Oh, padu depa guys. Sampai ingat perempuan tak boleh pengai tu, nampak tu. Oh, memang dahsyat. Jom. Tu buat sebelah sana tu pun geng perempuan tengok tu. Perempuan tengok buat pasal tu. Sat pergi depo tu dengan sok je. Jom padu-padu. Guys, kita try buat pelampung lah. Oh, ni setup saya. Pelampung pun kena buat. Apa kena setup juga pelampung. Sebab kadang-kadang dia makan atas, kadang dia makan bawah. Dia macam orang lah, kadang-kadang makan pizza, kadang-kadang makan nasi lemak. Kita kena layan lah. Layan jiwa. Jom. Ayak dia tolak belah sana, kita buat pelampung belah sini. Tapi ni dia buat 2 depa tau. Hampa nampak je macam sini satu tak sampai 1 meter. Tapi saya tarik tu dia ada stopper. Stopper tu yang bagi dia punya kepanjangan tau. Ni stopper dia. Nampak lah. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Bukan ada yang manis-manis. Amin. First strike guys. Makan apa bang? Udang segar. Itu udang jala. Wah, makan betul ah? Okey, terima. Mantap. Tengok. Siam jarang tak padu. Nak mangau. Awak guys. Tu. Sebelah jom. Come on, Bat. Lesen yang pertama guys. Menekan. Apa tu? Wah, memang mantap. Baik. Lesen pertama tahun ni ah. Tengok. Gantung apa ni? Gantung. Wih, pal. Buat apa lagi? Apa ni? Kalang kabut ni guys. Sedap. Tengok review ikan guys. Oh, mantap lesen pertama tahun ni. Siapa? Jangan. Abang umpan abang. Belanak. Pandai pegang. Jom kan. Memang terbaik abad. Teruja dah, tak sia-sia. Jom. Guys, ikan pertama saya tahun ni. Ni apa ini? Apa ini guys? Takkan tahun New Year's. Awal tahun guys, sangkut kat perut. Pokemon. Ini tanda-tanda apa guys? Jangan bukan lah. Jom, padu-padu. Buat balai guys. Kanan. Tarik kanan. Ni saya elok ni. Saya elok. Double strike. Helmi pun gesok guys. Sini. Aku nak merekam tu. Saya elok weh. Saya elok. Mantap. Baik, mantap. Wow. Double strike guys. Hei, hati aku jadi hitam sat Nak harun tu Elok. Makan apa ni? Dah hidup belanok. Ni 2 gantung ni. Campur ni 3. Saya tu tengok. Sepasang. Tengok pak. Angkat pak. Memang padu-padu. Tak pas.
Hei, jom guys. Tengok. Lagi. Tengok saya. Pakai apa ni umpan apa? Pak dirajakan. Umpan dirasakan. Jumpa lagi. Tu dah tengah ambil. Mana? Ui. Jagal. Jom guys. Oh, LB gasok guys. Tekong siap gasok guys. Tu tengok oh. Oh. Tergiri bunga. Awak memang padu-padu. Mantap. Habis keluar guys. Saya rasa macam badan macam pada panas sikit tu. Mungkin cuaca kot tu. Jom guys. Padu-padu. Mantap. Guys. Jadilah guys. Dah lesen sudah. Harus. Mantap guys. Lesen yang pertama untuk 2026 jam pukul 10. Jadilah guys. Jadi ada. Saya tak kisah. Dah makan udang bubu. Tu. Saya buat gantung. Bagi turun sampai bawah, sampai lantai, pecah sikit. Ha, tu. Kita tekong kita sebab kadang-kadang kita ambil setengah. Ha, dia petang dia ambil macam mana. Jom. Ni baru nombor 1. Baru nombor 1 guys. Ada lesen alhamdulillah. Padu-padu. Mantap. Guys, ada guys. Ui, terbang guys. Melompat guys. Ui. Jadilah kawan. Saya ada 2 ekor dah guys. Dalam masa yang pantas. Tak pada berapa minit. Dah speed lah. Dia jadi rempit guys. Mari guys. Mari. Tak ada. Coba bodoh kau kan. Ada air sikit. Duk bubur kat sini pasal pok tu. Dia buat teruja lebih. Tong asin lah. Tong asin. Ikan tanda. Ketek lah. Ketek. Tak pun saya ada cabutan betul. Ada nombor. Siapa kedua dapat hadiah kereta. Nak cari duit dalam kereta ni tu. Wah, banyak cepat abang kau. You pandai pancing merah kawan oi. Pandai. Wah, sudah nombor 2 oi, pakai umpan apa oi? Iya. Rahsia. Rahsia lagi oi. Ini Syam pun tak boleh picit ayam lah oi. Puluh hijau oi. Bagi udang. 2 ekor tu. Tak kisahlah kecil ke besar dia warna merah guys. Udang. Bini saya sama anak saya suka itu merah. Tengok ikan dekat sikit depan tak nampak. Tapak tangan. Wah, tu lah jadi besar weh. Sangat dekat weh. Ah, luar tu mantap weh. Mana guys? Saya elok guys. Terbang tak? On. Oi, saya elok guys. Oh, mantap. Alhamdulillah. Barulah rasa macam ikan. Alhamdulillah. Memang mantap. Ya balat tu weh. Udang. Tu guys. Tengok saya tu. Dia makan gantung guys. Tu. Oh, jangan. Oh, dia. Alhamdulillah. Hari ni lesen sedangin lah. Tu. Tak ada lawan lagi. Ni lagi gemuk. Alhamdulillah. Mantap pada rezeki kita tu. Gantung guys. Memang mantap. Jom guys. Padu. Mantap. Santai berat. Pelampung guys. Oh, mantap. GT elok. Memang mantap ah. Oi, berpusing-pusing guys. Hai. Macam nak bagi ke tak mau bagi ni? Ha? Kau nak main lagi lepas balik ah? Tengok dia ada member lah. Ada okey faham. Mana? Tengok ikan. Mana tengok ikan? Allah. Tajam habis. Dapat sikit. Oi, saya elok pakai umpan mana bang? Udang hidup. Udang hidup. Udang upu ke udang belang? Udang belang. Cantik balik. Pelan-pelan.
Oh, jangan takut. Tak boleh buka. Buka sikit. Aduh, gila saya elok oi. Tu 5 kilo dah. Ui, saya elok. Lepas tu. Oh, keluar. Tarik pelan-pelan. Tarik pelan-pelan. Ui, saya elok oi. Aduh, saya sebadu. Aduh. Menjerit kau. Ya ni tak lari lah. Mesti 5 kilo orang ni. Hola. Biar lo dah. Ambil lagi, dah terlepas dia ambil lagi Happy. Dah terlepas tadi. Ui, merekan guys. Bandai minyak tengok kan. Umpan mak tu. Udang. Malah guys. Cara apa dia? Lanjut 2 hari lah. Wih, 9. Botol ni pakai 9 weh. Boleh. Buat teruk tu. Guys, 9 guys. Hati-hati guys. Ikan ni bahaya guys. Kalau kena, selamat tinggal. Saya buat gantung, macam mana dia jatuh bawah? Alhamdulillah ada rezeki guys. Padu. Mantap. Jom buka. Takut seram. Jom guys. Jaga Hemi guys. Hemi gasok guys. Apakah itu? Tengok dia kayu pelan dia ni banyak main pukau ke apa ni. Dia tarik relax. Ini ya. Ini sinangin lah ni. Merah. Dia tekan merah putih. Merah mari. No, Pokemon. Besar elok. Lari. Besar elok. Tengok ni orang tipu saya. Merah lah apalah. Besar elok. Ni berapa gram tu? Saya elok. Saya baru dapat juga dia. Pakai umpan apa? Rahsia lagi. Pokemon tikun siap. Jom guys. Pakai sotong guys. Tengok weh. Tunjuk. Sini. Hang tengok dia boleh kencur lah aja. Besar ni boleh kencur pelak. Ada kayu. Ni, pandang. Ikan orang. Kancu pandai. Tu apa yang berlaku ni? Merah satu. Wah, pandai bengal abang. Tengok sini abang. Makan apa? Rahsia saja. Temen ni namanya pekas. Mari. Jom. Betul. Mari. Ui. Boleh guys. Jangan. Menekan guys. Alhamdulillah. Ada juga berasa tekanan hidup ni. Alhamdulillah. Tak cukup dengan tekanan dunia. Mari sini sayang. Hai, cantik ni. Alhamdulillah. Selok guys. Dah. Bos. Gantung. Saya lesen senangin ada lah tahun ni. Awal tahun guys. Memang mencari senangin pun. Cari udang bubur tu. Tengok saya guys. Gantung. Pergi kena matahari baru dah nampak cahayaan dia tu. Tu guys, untuk anda saya bawakan anda matahari. Senangin kula-kula. Padu-padu mantap. Makan apa tau? Dia makan kapon ya. Lepas dia makan udang. Saya pakai 2 mata. Elok guys, alhamdulillah. Tahun lepas alhamdulillah ada rezeki. Padu-padu mantap. Jom guys. Tengok ekonomi guys. Tengok dia angkat macam tu. No, masuk terus. Selamat tinggal. Pandai mengai. Makan apa? Terbaik. Cabut ya guys, buat air main guys.
Buat main guys. Menekan. Buat main. Susah elok. Hari ni bari. Hari ni. Ini ya. Siap. Mau apa? Tanda tanya. Oi, 5 jam ke kan tu? Senang ni. Pai tadi. Layan. Otek lari. Kang belu. Oi. Nampak teruk. Layan. Hat ai. Orang dia tengok. Pemain lagu saya bukan. Apa tu? Rapo. Boran. Tengok siapa yang kena. Dia lagi. Angkat lagi, man. Ayak dia. Tengok Isam tadi cakap ayak dia. Angkat sikit, man. Dia bihun. Rokiah. Dekat tu ya. Dia sangkut berkata. Pada dah bonek dia. 2 kilo lebih dah. Baik, dia pindah belah sana, baik. Dia tak mana belah sini. Jom, padu-padu. Ada, mantap. Berapa sekarang? 2.15. Jom pengai. Balik guys. Putu ya. Tapi lagi dapat. Gantung guys. Senangin lah ya, kawan punya kan ni. Bayar. Ngam lah, gantung alah angkat. Beranak. Jangan sebab dia nampak udang kat atas. Jadi confirm lah, beranak tu. Okay guys. Dia makan beranak guys. Alhamdulillah ada manis-manis. Jom gantung. Kau apa jam? 2.25 guys. Masih diberikan rezeki oleh Allah tu. Hello guys tu. Jom guys. Pada mantap. Guys, heavy bol tak. Menekan guys. Tekong padu-padu mantap. Allah. Ini fikir ada Belano. Jom. Baik tak tahan dah. Pakai apa belano? Okay. Buat. Apa saya tinggal? Jom. Pegang tak mau. Abang ada. Jom guys. Baru-baru. Okay guys, kita update lah. Sekarang pukul berapa jam ni? 3.25. So ikan ada lebih kurang berapa ekor habis ada ikan ni? Agak-agak 20 ekor dah lah. Okay guys, kita bila sekarang ni angin kuat tau. Angin ni saya tengok daripada app tu, dia daripada sebelah Vietnam lah tu. Angin tu tiup pergi ke Thailand, dia pusing balik masuk ke pulau-pulau. So buat angin ni kuat ni guys, sepatutnya kami kena duduk belah sana dah. Tapi angin tu terlalu kuat. Kalau rasa nak bergaduh, kena duduk belah depan tu. Jadi kami plan, kami nak pergi cari go kan. Untuk dapat rezeki kalau dapat ikan go. Memang ikan tu tak ada nama, tapi telur dah sedap guys. Telur dah padu. Lepas tu Helmi ajak pergi cari tempat pipi masuk belah dalam Mora. Tengok sekali macam mana tu. Ya apa-apa kita update tengok macam mana keadaan. Kita okey lah, mana-mana boleh layan. Yang penting kita tak kumpul lah. Ini tahun baru lah. Alu-alu bangta lah. Cantik balik lah. Jangan lupa subscribe lah. Tu nampak ni tu. Dah tu. Orang ni badu lah. Duduk belah sana tu. Ada pun dah belah. Jom. Padu-padu.
guys, pala guys. Tengok kah? Tak tahu. Ui guys, aduh guys. Kau drag sikit, belanja sikit. Ui, sini pun kena. Dua kena guys. Tolong kan. Tu dia, lek lagu. Mantap. Ada yang telur kah? Ada telur. Pokemon. Sudah mari. Baik tengok Pak. Ada telur. Ada telur ah? Alhamdulillah. Bini saya order. Tak Pak. Sudah mari. Aku tengok dalam melengkung tak boleh. Jadi dia Kelai mana? Kelai ke? Pelaya ada sana. Tu, hang tengok. Tembok santai ah. Dia takkan cabut putih dah, jangan ah. Kita baca siap macam ni. Okey, mantap. Okey lah guys. Sudah makan baru parking lah. Tengok dia kalau ada start lah. Kalau dia tak ada selamat tinggal. Sais. Betul ikan. Betul lah. Alhamdulillah, jom kan. Ubat balas pula. Dia bukan rapid. Amy, dia saja Amy. Dia layan. Oh, mantap guys. Pecah tu. Tu dia saiz. Duri tiba. Buat sudah mari. Abi okey ke tu? Tak. Jom. Tu apa tu? Dia pandai pengai. Apa dia bang? Dia punya sotong lah. Sotong Maria tu. Tengok saiz guys. Jom. Jom makan ni. Makan tangan. Jom guys. Orang tak bawa ikan ni, kita layan. Baik berdiri. Pasang kuda-kuda lembar lah. Belum. Buat gantung lah. Buat gantung pakai batu besar sikit. Sebab ayak yang laju. Tak boleh pengai belah sana. Lepas saya ada kita apa lah. Ada pada. Mantap. Mari lo. Dia bagi salam ke awak. Dia bagi salam ke awak. Selok guys. Mantap. Saya sudah angkat. Dia makan pula ni. Macam ni. Dia main teruk kan ni. Tak sempat nak rekam ni. Belanja sikit. Tu lah tu. Lah. Hero kita tengok. Bawa lepas solat. Alhamdulillah. Gasak terus. Saya ni. Gila. Dia. Sakailah dah ni. Tahu dia. Ada telur ke? Duduk saya ni. Ha? Duduk saya. Jom. Warna biru. Oh kan. Jom kan. Paru-paru mantap. Tong biru. Amy balik lagi tengok. Dia dah masuk kalau dia makan baru tak sampai seminit tu. Nampak? Selok. Ada telur kan macam penuh. Ada pun mama ni. Tengok pandai Amy cari ni. Tengok bapa makan tu. Bapa tak pergi mana-mana tu. Jom makan. Tengok. Tak payah laju sangat. Tak payah. Fall lah. Jom makan. Ikan balas harga Pokemon. Santai. Heavy kita jangan tarik kuat sangat. Satgi dia sangkut. Ini baru ikan. Tidak. Mantap. Ada telur kah? Pakai lor dah kawan. Ini baru ikan kawan. Makan sotong kawan. Alhamdulillah. Tu, nampak tu. Jom kan. Rancak berdosa. Apa tu? Apa ini nanti kau bikin? Apa tu? Sini saja. Wih. Apa ikan? Apa ikan kawan? Wow. Besar. Macam jerung. Ini sekilo lebih guys. Paduh. Ini macam otek Besar weh. Telur lah. Ada telur dah kawan?
tak pastilah kawan. Tapi perut dia ada buncit juga oh. Wih, besar weh. Apa dia berat? Oh, ikan apa ni kawan-kawan? Ikan apa ni kawan-kawan? Ikan bakar ni. Wih, besar weh. Oh, dia telur weh. Wih, besar weh. Oh, jok kaki tu. Ini dulu. Oh, gila. Awak memang padu-padu. Mana mau taruh ni? Taruh saja. Wih, saya padu loh. Saya padu weh. Elok oh. Dia sudah mari. Sudah mari kawan, mari. Jom. Okay guys. Apa tu Amy? Apakah ikan yang target? Ikan target? Ikan target ah. Ikan target. Apa tengok. Tengok Amy. Semua ikan dia boleh balas. Apa beritahu lah. Dia boleh ikut kontak hampa. Ini tekong padu guys. Dia rajin, disiplin. Dia bantu, tak payah tanya dia boleh buat dah. Sebab tu trik dia penuh. Kita kena disiplin cari makan. Memang padu lah ini tekong guys. Telur lah, ada telur. Ada telur, memang padu. Bini saya suka ni. Bini saya suka. Ini saya lagi suka. Ada sampai jual. Jual terus. Pandai pengai. Jom kan. Balas lagi tekong ni. Pokemon tu. Ini memang tekong padu lah guys. Menekan. Siapa kata tu? Oh, saya guys. Tekong ni pandai ambil ikan guys. Tu tengok. Ada telur lagi. Ini orang panggil pandai pengai. Nampak angin kuat. Kita nak masuk belah sana tak boleh. Tengok saya elok. Ada telur. Ada telur lah. Oh, bini saya suka. Dia sayang saya. Kita tak boleh nak pengai belah sana. Nampak? Patut belah sana. Ayam masuk belah sini. Tapi yang angin tu main belah sini. Dia tu angin barat lah. Kita tak boleh nak pengai. Kalau duduk belah sana, silap belah mabuk. Dia tertanya-tanya mengapa dia punya apa tak dimakan umpan dia. Kita makan. Tak apa susah dah. Ya dah. Ya. Tengok batu dia besar mana dapat. Setengah ayak ah. Nombor 2. Hendak bawa. Dia sikit ya. Bawah je sikit. Tengok tu. Jom. Sikit tak banyak. Sikit sangat. Sikit sangat. Betul-betul dia paras-paras buku lali lah. Jom kan. Melayang. Okey faham jom. Baru tunggu lama ni. Buka try sikit. Ya, dia duk tunggu lama ni. Tak terorat. Tak tahu berjalan ni. Mantap bat. Steady bat. Gorgon. Steady bat. Padu bat. Ada bat. Masuk bobot. Oh elok. Melingkau. Bukan rek. Aduh. Tu dia. Size guys. Makan apa ni bang? Sutun guys. Sotong cumi lah guys. Hampa beli lah dalam setengah kilo standby. Kalau murah macam ni kami beli RM4 ringgit dia bat. 6.5. Cina tu tak bagi kurang 5 rupang. Pada lah 5 rupang ni kira. Jom guys. Pada. Mantap. Ini yang kita cari. Oi, serius ah. MG apa? Oi, padu guys. Telur mari. No. Kita tak ada heran lah. Ikan ni pun jadi konten guys. Layan bah, tu nampak mulut merah guys. Oh, apa tak betul dalam telur tu lemput tu dalam telur. Ada Dragon Ball. Sedap guys. 9 pun telur dia tak besar macam tu. Ikan ni paling mahal telur lah. Jom ni. Baru mantap. Semua punca tak sabut tak bawa lagi sabut. Saya guys. Alhamdulillah. Dia kalau naik mantap. Telur kecil guys. Tapi alhamdulillah ada guys.
Tu. Tengok. Kilo dah ni. Sekilo dah. Saya bilang tadi 2 kilo. Memang mantap. Kita santai-santai kawan. Mancing kena santai. Tengok nampak. Siapa pasal kipas angin tak tutup. Tu, nampak tak? Padu-padu. Okay guys, kita dah sampai jeti dah, Alhamdulillah. So sekarang jam berapa guys? 7.29. Selalu kita balik gelap. Bukan pasal apa guys, sebab tadi dia punya berangin tu tak boleh nak bincang guys. Kira betul-betul boleh mengais setengah hari saja. Setengah hari tu lagi duduk belakang. Kira tak boleh mengais depan cangkak lah. Kita nak lepas dalam tu tak boleh kan, rezeki. Tapi Alhamdulillah pagi ada ikan juga guys kan. Rezeki Allah bagi kita, jangan macam-macam. Ada time dia bagi, ada time kurang lah kan. Tapi kau mana pun kita kena lebih pada niat bersyukur. Kita mancing ni lebih pada santai. Ini bukan alasan, ini hakikat kan. Itu kena terima. Rezeki daripada Allah Ta'ala, bukan daripada kita. Okay. So mari kita tengok hasil. Awak tengok hasil kan. Jangan lupa ni, tekan button subscribe tu. Tekan je, free ya. Tu ya. Okay. So sebelum tu kita nak tengok lagi apa. Okay, apa dah. Oh. Ini kawan lama saya lah geng. Orang tak mau ambil, saya ambil lah. Hampa tak tahu dalam ni ada telur ni. Nampak ni file besar ni. Tu 2 kilo tu. Tu 9 dah guys. Ada 2 kuat jadilah buat. Ada juga warna-warni, nampak ni. Ada merah, ada bukan tak ada. Alhamdulillah. Ini saya tak dapat. Senangnya guys. Ini ayam senangnya guys. Tu. Tengok tu. Mantap. Ada kawan. Berapa ekor? Bat? 20 ni apa ikan ada nama? 20 ikan nama-nama. So 20 tambah 20. Kira 20 kali 20 berapa? Banyak. Alhamdulillah rezeki Allah bagi ni. Yang penting kita damai, kita pergi mancing, kita nak tenang. Asyik duk kerja, buat kerja, mana boleh. Hidup ni kita kena mencari kedamaian. Okay, tapi kita kena usaha betul dengan kita berdoa insyaAllah dah. So hari ni Alhamdulillah balik awal nyamuk tak gigit. Kalau tidak nyamuk gigit banyak weh. Tak. So kita nak terima kasih single the player only. But okay. Tekong padu, organizer padu. Terbaik lah. Memang terbaik lah. Alhamdulillah. Semua tu lah rezeki kita hari ni. Angin Allah bagi hari ni. Kita tak dapat mengalir dalam. Kalau mengalir dalam tu betul. dah setum meletup dah.
Tapi Allah bagi dekat tu semalam tak berani. Tapi Allah bagi tu kita kena bersyukur. Mungkin ada hikmah di sebalik dia, betul? Betul. Tu ya lah. Okey lah. So kita nak terima kasih kita pada Tekong. Siap. Kok kungkap. Kungkap. So Hemi ada sikit kata-kata untuk apa mereka-mereka yang berminat ni. Nak tanya Facebook nama apa Facebook? Kuku dia pun nak tengok hang punya dia ada update tau dalam dia punya Facebook. Facebook ni hang TikTok ada. TikTok Facebook ada. Okey, Facebook nama apa? Facebook Helmi Caster. Facebook? Helmi Caster. TikTok Helmi Sam. Ada dua nama. Sam atas sama. Jangan lupa follow lah. Kita tengok lagi dia boleh update dalam tu. Tapi yang paling banyak dalam Facebook lah. Dia Facebook banyak. Jadi hampa boleh tengok dia punya kisah semua lah. Okey. Ni kawan, TikTok nama apa kawan? TikTok. Saya tak main TikTok. Tak main TikTok. Okey, Facebook dah. Facebook pun sudah lama tak on. Asal tak main. Okey, dia ni dia santai lah. Dia tak mau. Okey, jangan faham tu. Hampa kena faham. Saya main ni je. Main mancing ikan lah. Mancing ikan, main gasing, main layang-layang. So saya kalau hampa nak follow saya punya TikTok, nama saya Padu-Padu Mantap. So saya punya Facebook kalau hampa nak kawan dengan saya, nama saya Syam Celak. SHAMCELAK. Syam Celak. Okay guys, dah masuk azan dah tu. Tunggu dia. Okay. So terima kasih pada semua yang menonton. Jangan lupa like, komen dan share. InsyaAllah kalau ada rezeki umur panjang, Allah bagi lagi kesempatan, kita akan buat lagi video. Jangan lupa subscribe kan. Okay gang. Padu-padu Mantap. mantap.